Kita sekarang dalam perjalanan untuk pergi ke Kelong. Macam biasalah, aktiviti pemancingan di Hari Raya Lepas Bali. Kelong apa namanya? Samudra. Di Banting, Kampung Banting Sabak. Di Kampung Banting Sabak, bukan di Banting Selangor. Sebelum kita memulakan perjalanan kita, ni dia yang paling penting sekali, bekalan dia. Lebar ruah. Kelong vibes mo. Santai tepi laut, feeling datang pelaut. Kita sampai ke JT. So kita akan naiki botlah sekejap lagi. Berkilau mentari, angin sejuk sapu muka ini. Tali jatuh, umpan pun terjun, kopi panas genggam tangan kanan. Tak kisah ikan besar ke kecil, yang penting hati rasa aman. Memancingkan kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Memancingkan kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Sembang kosong dengan kawan sebelah, cerita pasal hidup pasal marah. Tapi semua hilang bila laut berlagu, bunyi ombak macam irama roots reggae tu. Kita sedang dalam perjalanan ke Kelong. Tenang di sini, kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Ini pengalaman kali berapa dah, Mat? Kali pertama. Aiman pergi ke Kelong kan. So Kelong dia mungkin ke tengah sana. Banyak sebenarnya Kelong. Di sana pun ada. Di sana pun ada. So harap-harap kali ini antara semuanya Rasa damai, rasa kosong. Biar laut simpan rahsia, kita chill sampai subuh tiba. Santai tepi laut, feeling datang pelaut. Awal pagi naik bot kecil, bawa joran dengan niat yang chill. Kau buat apa? Laut tenang berkilau mentari, angin sejuk sapu muka ini. Tali jatuh, umpan pun terjun, kopi panas genggam tangan kanan. Tak kisah ikan besar ke kecil, yang penting hati rasa aman. Memancingkan kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Sembang kosong dengan kawan sebelah, cerita pasal hidup pasal marah. Tapi semua hilang bila laut berlagu, bunyi ombak macam irama roots reggae tu. Tali tegang, oh strike babe strike, kawan jerit semua jadi riuh balik. Tapi bila senyap semua senyum lagi, hati damai
chill sampai subuh tiba. Gelong vibe, satu cinta, satu jiwa. Cuaca nampak tadi macam nak hujan tapi alhamdulillah nampak dia punya awan tu dah bawa ke sana dan sekejap lagi mungkin sekadar pukul 4. Yeah. Yeah. Whoa. Gelong vibes mon, santai tepi laut, feeling datang pelaut. Yeah. Awal pagi naik bot kecil, bawa joran dengan niat yang chill. Air laut tenang berkilau mentari, angin sejuk sapu muka ini. Tali jatuh, umpan pun terjun, kopi panas genggam tangan kanan. Tak kisah ikan besar ke kecil, yang penting hati rasa aman. Memancing kakek long reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Sembang kosong dengan kawan sebelah, cerita pasal hidup, pasal marah. Tapi semua hilang bila laut berlagu, bunyi ombak macam irama roots reggae tu. Tali tegang, oh strike babe strike, kawan jerit, semua jadi riuh balik. Tapi bila senyap, semua senyum lagi, hati damai macam daun goyang pagi. Memancingkan gelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang. Apa atas dia tak rata. Bawa jenang. Dah no gelama ambil kau. Ambil kau gelama. Mana gelama? Lama. Sedap goreng ni buat apa? Pagi. Lama. Tu kerapu tu tengah gambar. Mana tu? Mana? Tu kerapu. Ya. Gelama mak elok-elok. Habis semua tadi kita sapu ah. Altuki. Banyak orang tadi. Itu dah basah eh. Ah, kita kerja ni. Cabut. Nasib baik aku tarik. Kalau ni makan sedap ya. Nasi angkat tu dia yang hulu. Masalah itu. Ada angin eh. Rempah kau ikan ya. Wow, lama mak elok-elok.
Yeah. Ikan keempat malam ini. Alah. Kayunya ni. Bengkok ah. Kitang lagi. Wah. Wih, kitang lagi. Lagi aku. Itu kalau kena. Mengitang lah, 3 dah mengitang. Okey, 8.14. Mari kita lihat berapa banyak hasil. Tu dia. Kerapu. Memang pula menjadi Aduh. Ini. Macam belum tu. Wih, kamu ni. Lama. Oh, lama besar tu. Makan. Ni ambil. Okey geng, kita makan dulu. Bersama-sama sahabat-sahabat kita. Dapat lagi. Macam lukang belang. Dapat lagi ikan kelapan. Kelapan ah. Ho ho ho. Ikan mana tadi? Kitang. Kitang. Tu dia. Tambah sekilo. Tambah sekilo. Tambah 2. Alhamdulillah. Rahu. Kami apa? Lobang tamak. Udah hidup ah? Roti je. Roti? Dia ambil roti je. Jam. Datang tambal dia dari mana? Kasar. Tadi siapa pula ni? Oh ya. Sini sikit belanja. Yeah. Okey. Sabar. So. Siakap. Tangguh cepat. Sampai tak? Layan je. Tak sampai. Bawa ke sana. Cakap. Pancing. Allah lucut. Aduh. Allah. Sayang. Cakap. Lucut dah. Aduh. Besar tu. Gulungkan kali. Ikan ni lagi. Macam mana? Nampak kan?
sangkut. Oh. Nampak ikan dia tu? Ikan tamuk tu. Ada lagi ikannya ni? Dia main ni 3-4 ekor itu. Tu yang letak tu. Aku pakai umpan dia udang. Cukup balik. Apa yang salah? Jangan tamuk punya. Nampak? Nak terus ni. Dapat juga. Sembilan. Persengan nak dapat ni 80-90%. Tak ada orang kata. Kurang acem dia. Ada lagi. Pecah. Yang. Mana jauh? Oh, aku lantik dah umpanya tu ni. Adik. Ada. Pengek. Patin ke? Ui, ada Ui, patin sini. patin lah. Ya. Sehidup semati. Kasar. Dendeng. Timbang. Alhamdulillah geng. Rezeki. Ni nak mana nak ambil? Campur ya, Bik? Campur ya? Nah. Tu dia. Ikan apa tadi? Tak ada kau ah. Anu. Tambah sekilo. Tambah sekilo. Tambah 2 kilo. Kau apa? Video gambar. Video ke gambar? Gambar. Gambar satu, video satu. 1, 2, 3. Seri. 1, 2, 3. Video. Ya. Kasar ni, kasar. Parti tu. Mana loban ni? Loban. Tak paling kita ni. Alhamdulillah. Campur Bik Oh. Naik 9. Ni dia ikan paling best sekali dibuat lauk. Oi.
9 dalam tangan. Angin kuat. Sekarang jam dah pukul 2. Angin kuat. Tapi hati masih tidak gentar. Masih lagi mau bertarung. Nampak? Dilanda ribut. Masak air kan buat ni. Yuk, nasi pun kau ambil yang tu. Bawah tu, yang tempat landas tu, taruh dekat nasi, atas nasi.
Apa ni? Aku cuba nak tidur ni, tak boleh tidur aku. Tak boleh tidur. Main tang lah. Tengok hai. Mana tu? Kalau ada pun kan. Siap. Susah tu. Ada 5 second lagi yang tengok. 5 second. Dah boleh pun sampai. Baik, tambah tak nampak terlampau besar ni. Suasana pagi. Aiman masih kental di sini. Pemancing tegar. Dia tak macam tu. Okey. Sekarang dah siang. Kompos ada angin terlalu kuat saya pagi ni belum dapat apa-apa lagi hasilnya. Tunggu je sekejap lagi, mesti dapat punya. Tengoklah ni saya punya pancing ni. Pancing ni tak berjasa. Pancing ni sangat berjasa. Benda rare yang paling rare saya dapat, inilah dia. Ketam batu namanya. Macam mana kau boleh makan umpan? Aduh dah. Power tak power, ketam batu. Macam mana boleh melekat? Hai. Memang kerja kat sana ke apa? Ya. Ya, berjaya juga ikan yang menjadi idola. Tapi dia tak makan telur ni. Ikan ke-12 semilang dah, banyak dah semilang dah ni. Semilang dia kena buang dia punya apa? Cantik. Kan nak panas. Senang ni.
2 kali ganda, 3 kali ganda sih. Hasil ni. Tapi kalau dah keluar ni boleh. Itulah dia geng. Itulah dia berakhirlah ekspedisi kita mancing kelong. Kelong apa man? Paradise. Ha? Kelong apa dah tak tahu. Saya ikut trip daripada kawan rakan-rakan abang saya. So bagi ikan boleh tahan jugalah kan, walaupun kita tak dapat apa yang kita nak, tapi alhamdulillah berjaya jugalah menaikkan ikan daripada kumpau berdarah. Betul tak? Okey, begitulah dia. Kita jumpa lagi di lain video dan di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tidak pancing. Kelong vibes mo. Santai tepi laut, feeling datang ke laut. Awal pagi naik bot kecil, bawa joran dengan niat yang chill. Air laut tenang berkilau mentari, angin sejuk sapu muka ini. Tali jatuh, umpan pun terjun, kopi panas genggam tangan kanan. Tak kisah ikan besar ke kecil, yang penting hati rasa aman. Memancingkan kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Memancingkan kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Sembang kosong dengan kawan sebelah, cerita pasal hidup pasal marah. Tapi semua hilang bila laut berlaku, bunyi ombak macam irama roots reggae tu. Tali tegang, oh strike, back strike, kawan jerit, semua jadi riuh balik. Tapi bila senyap, semua senyum lagi, hati damai macam daun goyang pagi. Memancingkan kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Memancingkan kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Kalau ikan tak makan pun tak apa, janji jiwa ni rasa bahagia. Bulan naik, cahaya kuning lembut, angin laut, main lagu lembut. Dia dunia gaduh, sini tak perlu kelong ni, semua jadi satu. Memancingkan kelong, rasa damai, rasa kosong. Biar laut simpan rahsia, kita chill sampai subuh tiba. Yeah, Kelong vibes, satu cinta, satu jiwa. Punya satu siapa nama dia? Nanti. Dalam bok. Kelong vibes mon, santai tepi laut, feeling datang pelaut. Ya. Awal pagi naik bot kecil, bawa joran dengan niat yang hasil chill. tangkapan dia. Air laut tenang berkilau mentari, angin sejuk sapu muka ini. Manung, Tali manung, jatuh, manung. umpan pun terjun, kopi panas genggam tangan kanan. Tak kisah ikan besar ke kecil, yang penting hati rasa aman. Thank you. Kelong reggae di hati, lepas stres dunia tenang di sini. Ya bang. Apa lagi bang?